Hai semua, nama saya Lafara Ariba. Hari ini saya akan memperkenalkan sebuah buku yang bertajuk Puaka Dewan Makan Asrama. Puaka Dewan Makan Asrama ialah sebuah buku yang bergenre seram dan mempunyai 104 muka surat, iaitu karya Zihan Uraqi. Buku ini diterbitkan oleh penerbit X pada tahun 2020. Buku ini mengajarkan kita beberapa pengajaran penting. Yang pertama adalah keberanian dalam menghadapi ketakutan. Watak Yazid dan Azizi menunjukkan bahawa mereka berani menghadapi situasi seram. Ini mengajarkan kita untuk berani menghadapi sesuatu cabaran. Kedua adalah persahabatan dan kerjasama. Dua watak utama dalam cerita ini menunjukkan mereka saling menyokong antara satu sama lain. Ini menekankan betapa pentingnya persahabatan dan kerjasama untuk mengatasi sesuatu masalah. Yang ketiga adalah kesedaran sejarah akan sesuatu tempat. Cerita ini mengingatkan kita untuk sentiasa menghormati dan memahami sejarah sesuatu tempat kerana masa lalu boleh mempengaruhi masa kini. Bak kata pepatah, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Apakah yang anda dapat simpulkan daripada buku ini? Saya dapat simpulkan daripada buku ini ialah dua watak yang bernama Yazid dan Azizi yang mengambil upah untuk melukis mural di Dewan Makan sekolah. Semasa Yazid melukis mural, dia ternampak sepasang kaki yang mengikutinya. Manakala Azizi didekati oleh sepasang kaki itu, dan ini mula menjadi misteri kepada mereka. Kenapakah anda suka dengan buku ini? Saya suka buku ini kerana buku ini bergenre seram dan penuh misteri. Buku Puaka Dewan Asrama ini boleh didapati di rak 333 di perpustakaan sekolah. Ini ialah rak buku 333 di perpustakaan sekolah kita. Jika anda ingin meminjamnya, sila bawa kad perpustakaan anda dan mengunjungi perpustakaan seawal 6.20 pagi atau 10 pagi semasa waktu rehat. Sekian, terima kasih.